Japchae, ride of life. Okay, settle check out. Okay, plannya sebenarnya untuk 2 hari je. Hari Sabtu dan hari Ahad. Tapi semalam badan tak berapa nak cantik lah. So, stay lagi 1 hari. So, hari Senin baru check out. Okay. So, lepas ni kita akan pergi ke Tanjung Piai. Kita akan ambil gambar harap kat sana. Dan kita akan balik ke KL. Ikut jalan pantai lah. So, sepanjang jalan pantai, kita akan dari sini pergi ke Muar, Sipareng semua. Sampai Melaka, Negeri Sembilan dan kita akan balik ke KL. Okay, so let's go. Okay guys, sekarang ni kita berada di Taman Negara Johor Tanjung Piai. So kita nak jalan-jalan sekejap, ambil gambar. Akan cari kedai sarapan, tak ada kedai sarapan lagi kat sini kot. Cuma kita jalan-jalan ambil gambar dulu, then kita pergi sarapan. So let's go. Skyler sebenarnya bagus juga untuk kita bawa family ke kawasan-kawasan yang hijau macam ni. Sebab hijau ni memang warna-warna yang menenangkan Which is cantik juga tau. Cantik, sangat cantik. Tu lah, next time maybe aku nak bawa family pergi bike camping. Bawa motor, bawa gear-gear camping. Kita camping kat kawasan-kawasan hutan hijau-hijau, segar kan. Okay guys, ni dia JT 3 Negara. Okay, kalau tengok kat sini, okay, yang belah sini ke sana tu Singapura. Okay, yang kita sekarang ni berada di Malaysia. Dan ini Pulau Karimun, Indonesia di sana. So nampak tu Oh, itu ke pulau yang nampak lah. Okay. Angin kuat. Tak tahulah ditangkap ke angin, bunyi angin. Okay. Yang tu dah basah kuyup dah tu. Letih. Duduk 1 kilometer lebih berjalan kaki. Okey, sekarang ni kita dah settle, dah melawat dekat kita punya Tanjung Piai. Okey, lepas ni kita akan balik balik. On the way balik tu kita akan cari tempat makan dulu. Okey, lepas kita makan kita akan jalan balik, tapi kita akan sebanyak boleh kita akan pergi lalu jalan pantai lah. Nak dapatkan suasana. Jom.
Okay guys, sekarang ni aku ada dekat kopi RM10. Okay, apa kena dulu kita punya kopi. Ini kopok leko, popia pun ada. Kita ada popia otak-otak. Okay, dan nasi lemak. So kopi dia pedahan, sedap. Nasi lemak tadi aku dah rasa satu. Macam ni. Ini satu tak cukup, dua pun tak cukup ni. Paling-paling nak kena ambil 4-5 baru rasa puas. Okay, jom sambung Toru. Okay guys, sekarang ni kita ada kat Pontian kecil. Layan view laut dulu. Kita tenang-tenangkan hati lo. Lepas tu sekarang kejap lagi dalam 5 minit kita akan sambung balik perjalanan. Banyak kapal tu. Bot nelayan ada, kapal tengah tu ada.